Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Tohku Malaysia. Okay, jadi hari ni kita comeback semula main game Ultraman Legend of Heroes yang kedua. Okay, kenapa saya comeback? Sebabnya game ni ada update baru lepas tu yang menariknya, sebelum saya bersara sekejap okay, sebelum saya berehat selama sebulan ni, saya lupa nak beritahu korang yang saya dah dapat karakter Ultraman favourite saya, iaitu Ultraman Dyna secara percuma, guys. Okay, Ultraman Dyna ni merupakan Ultraman yang diberi secara percuma jugalah untuk game ni. Jadi alhamdulillah saya dah dapat, dan hari ni kita nak review sikit lah berkenaan skill dan juga dia punya gameplay untuk Ultraman Dyna ni, iaitu Ultraman favourite saya, guys. Okay, jadi untuk Ultraman Dyna ni korang hanya perlu login saja. Okay, dia punya campaign dah habis. Sebabnya saya dah dapat ni lama dah, guys, dan waktu saya dapat tu pun dah hujung-hujung. Jadi hari ni baru saya nak review, dan sekarang ni lah baru saya nak review, guys. Cakap pun dah tak betul sebab dah lama tak buat video. Jadi jom kita review sama-sama. Tapi sebelum tu, macam yang korang nampak, grafik dia sebenarnya dah ada improvement, guys. Ini dia. Setelah sekian lama saya meninggalkan game ni, terkejut jugalah tengok ada update untuk grafik, guys. Macam yang korang tengok dekat sini, grafik dia dah semakin cantik lah. Jadi jom kita tengok Ultraman Dyna kita. Korang nampak grafik dia? Grafik dia memang cantik gila, guys. Oh my god, beautiful, amazing. Ini yang papa cari selama ini. Oh, ini tak tahulah handphone korang yang mungkin agak spek dia rendah kan. Saya rasa agak lagging kot. Tapi untuk saya alhamdulillah okey. Sambil rekod ni pun okey, guys. Nampak? Memang jauh beza, guys, dengan grafik sebelum ni. Cantik, guys. Tapi kita nak try Ultraman Dyna, Ultraman favourite saya. Nice gila kan, dengan gameplay grafik baru, memang lagi sedap lah nak main, guys. Jadi korang pun untuk berita gembira satu lagi, korang pun mesti tak sabar kan, nanti game ni akan release secara global. Jadi kepada korang yang masih belum register, korang boleh pre-register game dia dekat Play Store. Kalau dekat App Store saya tak tahu untuk iPhone, tapi kalau untuk Android dah boleh pre-register, guys. Jadi untuk Ultraman Dyna ni sebenarnya saya dah ada upgrade sikit. Macam yang korang tengok dah level 48 kat sini. Cumanya kita masih belum dapat puzzle ataupun shred ni untuk kita naikkan lagi level dia. Nanti kita akan dapatkan dan kita akan lawan lah untuk dapatkan puzzle ni. Cumanya dekat sini saya kalau saya upgrade sikit je, guys, membazir. Okay, tapi saya dah upgrade sikit untuk Ultraman Dyna ni. Jadi itu je lah. Tak ada apa kot saya nak tunjuk dekat korang. Jadi kita akan pergi ke training mode lah macam biasa. Okay, kita akan pergi ke training mode dan kita akan tengok skill-skill dia dan juga gameplay untuk grafik baru ni. Okay, untuk overall dia punya grafik memang lagi cantik, guys. Saya tak tahu lah kalau korang boleh dengar ataupun tak sound dalam game ni. Sebabnya saya record game ni sambil bercakap, jadi mungkin sound dia tu agak kurang bagus lah. Okay, tapi kita tukar dulu opponent dia. Kita lawan Gaia lah. Kita lawan Gaia. Okay, Dyna lawan dengan Gaia. Okay, mantap. Lepas tu kita aktifkan ke semua skill dia, dan kita tengok satu persatu skill dia. Okay, kita mulakan dengan skill yang pertama ni, yang bawah sekali ni. Okay, sebelum kita mulakan skill pertama, kita try basic attack dulu. Sebab saya ingat. Okay. Okay, mantap. Nice je. Dia punya skill pertama dia. Skill pertama pula. Dia punya basic attack, kalau kita spam, dia akan keluarkan tu. Alamak. Kan saya kata dah. Ini dah masalah internet, guys. Okay, ini masalah internet. Sekejap saya nak betulkan wifi saya. Kita sambung semula, guys. Tadi terganggu sikit sebabnya masalah internet. Bukan masalah game, masalah saya punya wifi. Sebab sekarang musim hujan. Tapi untuk basic attack ni memang nice, guys. Kalau tengok, dia attack, lepas tu dia akan bagi sekali dengan slash dia. Okay, Dyna slash tu. Okay, nampak? Dan dia akan menendang lah macam tu. Mantap, guys. Untuk skill pertama dia, jom kita try. Apa benda tu, guys? Okay, korang ada dua combo untuk skill pertama tu. Okay, yang pertama akan buat slash, dan yang kedua dia akan akan buat efek tu lah, datang daripada langit kan. Saya tak tahu apa nama skill dia. Kalau korang yang dah mahir skill-skill Ultraman, korang boleh komen kat bawah. Okay, satu lagi, guys, dekat atas ni. Apa ni? Okay, ada lagi skill tambahan. Okay, bila korang tekan skill pertama ni, nampak? Dia ada skill lagi. 3 combo terus, guys.
Okay, 3 combo untuk satu skill. Memang OP guys. Okay, yang kedua ni, skill kedua ni saya rasa saya tahu apa. Ini mesti yang skill baling bola. Macam bola apa tu? Bola baseball tu. Okay, saya dah kata guys. Wah, ada skill kedua. Banyak betul skill atau Medina ni. Okay, 1, 2. Gila nice guys. Okay, OP guys. Lepas tu dengan grafik dia memang cantik guys. Saya tak sabar lah tunggu release yang global guys. Kalau korang tak sabar juga, korang komen kat bawah Tapi untuk skill Dainan ni memang banyak guys. Skill 1 dengan 2, skill 1 dan skill 2 dia pun dah ada dalam 5 combo guys. Memang mantap gila. Nampak? Sampai nak lag telefon saya. Memang OP guys. Okay, jadi jom kita try dia punya Kosen lah. Kosen pula okay. Dia punya Soldier Beam tu biasa je okay. Tapi tetap cantik lah. Okay, kita dah try ke semua ketiga-tiga skill. Kalau untuk dash dia, okay, untuk ngelak dia dodge macam ni lah. Kita try ulti pula guys. Jom ulti dia. Apa ni? Gempak gila guys. Mantap betul dia punya ulti tu. Siapa-siapa yang pernah tengok movie Ultraman Dynamite dan Ultraman 3, combo ni memang ada guys. Memang mantap habis guys. Okay, ada satu lagi skill. Korang tengok dekat atas sekali. Skill dekat atas ni, atas ulti tu ada warna biru ni, kita try okay. Dia akan buat macam punch ataupun ada efek sekali untuk punch Ultraman Dynamite tu. Saya tak tahu nama skill-skill dia guys, saya minta maaf. Tapi untuk Ultraman Dynamite ni saya rasa skill-skill memang OP lah guys. Okay, nampak skill pertama dia slash dia pun dah kuat. Dia punya jump tu lagi gempak guys. Dia punya slash ni memang OP lah. Okay, nampak. Yang ni slash biasa kan. Slash yang pertama, slash yang kedua. Sambil buat damage lagi. Memang gempak guys. Dah tu skill macam biasalah. Bola balingan basketball itu. Basketball pula baseball. Okay, sebab Asuka dia memang suka main baseball guys. Nampak. Masa dia kecil dengan ayah dia dulu pun dia main baseball. Okay, jadi untuk Dynamite ni not bad lah. Untuk free character memang dah sangat-sangat gempak guys. Okay, jadi jom kita try main lawan dengan AI atau komputer. Kita cuba untuk dapatkan puzzle dia. Okay, grafik dia memang nice gila lah guys. Update baru ni. Okay, kita try dapatkan puzzle. Kita main mana tadi? Okay, kat sini kita cuba dapatkan puzzle untuk upgrade Ultraman Dynamite kita. Ni top up. Saya tak top up dekat sini. Okay, jom kita try. Ini biasa level bawah je guys. Senang je. Okay, saya nak tengok intro dia masuk macam mana. Cantik gila. Tapi dia satu je kurang. Dia tak buat tangan dia macam dekat dalam series guys. Ni senang je guys. Sekejap je mati. Kau nampak tu sampai easy. Easy guys, easy. Okay, kita akan lagi tunjukkan, cuba lagi. Kita mungkin akan lawan dalam 3 kali lah kot. Okay, tadi dah pertama sekali. Okay, ni kali kedua. Kita lawan dengan Ultraman X guys. Okay, jom kita lawan Ultraman X.
Memang OP guys. Allah Allah Allah. Tembak apa tu Daina? Betul. Oi. Mati dah guys. Masih lagi easy Masih lagi easy. Adakah boleh main sekali lagi ataupun tak? Saya lupa dah. Okay, kita tengok Boleh. Kita try sekali lagi Lawan Zeton power dia 9,000 guys. Okay, ni mungkin sengit. Jadi saya akan senyap sikit Saya akan fokus. Zeton lawan Daina guys. Let's go. Allahu Akbar. Oh, dia belok pula guys. Alah, pening. Elah. Sakit ni Zeton ni guys. Tapi kita tak boleh kalah guys. Walaupun kita Daina memang kuat. Let's go dia tu. Okay, spam. Dia spam lah. Selagi dia tak bergerak guys, kita spam. Okay, kosong pula. Let's go. Mantap. Kita spam je guys. Selagi boleh spam, kita spam. Sikit-sikit. Pening. Pening guys. Pening guys. Help. Alamak. Lagi. Sikit lagi Daina. Come on, sikit lagi Daina. Sikit lagi. Mantap, mati. Zeton ni mencabar guys. Okay, jadi kita pun dah dapat puzzle tu. Dalam 5 puzzle. Jadi kita boleh upgrade lah. Nampak? Nak lawan pun dah tak boleh lah. Jadi kita upgrade dulu sikit sebelum saya akhiri video ni. Okay, dekat puzzle tu. Okay, kita dapat 9/3, jadi lebih. Jadi kita boleh upgrade sikit lah. Dan rating ataupun power dia dah level naik level up. Okay, dia mungkin sampai sini je untuk review dia. Kepada korang yang tak sabar untuk game ni release secara global, cuba korang komen dekat bawah. Dan kalau korang dapat main, korang nak main Ultraman apa dulu? Cuba korang komen dekat bawah. Dia ada efek lain juga guys. Memang mantap. Tapi grafik dia memang lawa gila. Saya puji untuk update baru ni. Okay, jadi mungkin sampai situ je video untuk kali ni. Kalau korang suka, macam biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての。